Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kami akan membuat kajian sejarah tempatan di sebuah sejarah yang sangat bermakna di negara kita, iaitu Masjid Negara Kuala Lumpur. Okey, hari ini saya bersama dua sahabat saya, iaitu saya Muhammad Zarif Amsyah dan saya Afiq Wahdi bin Muhammad Nasir. Okey, kami merupakan satu kumpulan yang akan melakukan tugasan ini. Okey, tanpa membuang masa, let's go. Okey, sekarang kita berada di pekarangan pintu Masjid Jamek. Tanpa membuang masa, jom kita terokai. Okey, saya nak ceritakan sedikit tentang bangunan Masjid Jamek ni. Binaan asas dia terdiri daripada 3 kubah yang terbesar mencapai ketinggian 21.3 meter ataupun setinggi 70 kaki dan diapit oleh 2 menara utama yang dengan corak belang merah batu bata dan putih plaster serta marmar pada gerbang yang membentuk dinding luar masjid. Okey, sekarang korang boleh lihat kami berada di dalam bahagian Masjid Jamek. Macam korang boleh nampak, di sini ialah ruang di mana jemaah-jemaah menunaikan ibadah mereka. Jadi di dalam lagi ada lagi bahagian untuk solat. Korang nak tahu satu fakta menarik tak? Dulu Masjid Jamek ni tapak dia adalah tanah perkuburan Melayu lama, di mana kubur-kubur tu telah dipindahkan. Sebab apa? Sebab nak buat pembinaan Masjid Jamek, iaitu masjid besar pertama Kuala Lumpur ni lah. Okay guys, macam korang boleh nampak, terdapat banner yang menunjukkan gambar lama Masjid Jamek. Jadi mengikut banner ini, usia Masjid Jamek telah menjangkau 105 tahun, yang menjadikan Masjid Jamek ini salah satu masjid yang tertua di Kuala Lumpur. Seperti yang kita boleh lihat sekarang, wah, cantiknya seni bina Masjid Jamek. Persekitaran sebuah khazanah tempatan kita yang sangat menarik. Apa-apa pun, kita solat dulu guys. Jadi, untuk pengetahuan korang, Masjid Jamek atau dikenali juga sebagai Masjid Jamek Sultan Abdul Samad. Jadi masjid ini dibina pada tahun 1909 oleh Sultan Abdul Samad. Jadi ia merupakan masjid yang tertua di Kuala Lumpur. Ia terletak betul-betul daripada garis pertemuan Sungai Gombak dan juga Sungai Kelang. Jadi masjid ini merupakan masjid yang tertua di Kuala Lumpur dan ia terkenal dengan perhiasan seperti gubal dan juga berhias dengan menara yang sangat-sangat elegan. Jadi masjid ini juga sangat mudah diakses oleh pelawat, pelancong di luar negara maupun di dalam negara. Jadi masjid ini juga dibuka pada waktu pagi dan petang. Masjid ini buka untuk pelawat dan pelancong dalam waktu lawatan tertentu pada waktu pagi dan juga waktu petang. Pelawat dinasihatkan untuk menutup aurat dan memakai pakaian yang ditetapkan. Seperti perempuan perlulah menutup aurat dan juga lelaki perlulah memakai seluar yang melepasi paras lutut. Pakaian tambahan seperti kain sarung ataupun jubah juga disediakan kepada mereka seperti pelancong yang bukan Muslim dan pelancong dari luar negara.
Okay, seterusnya Masjid Jamek Sultan Abdul Samad ini juga berhampiran dengan LRT, untuk LRT Masjid Jamek. Jika anda ingin ke sini, anda terus pergi ke stesen LRT Masjid Jamek menggunakan LRT laluan Kelana Jaya Line. Kemudian anda terus turun dan sampai ke masjid ini. Masjid ini juga mempunyai blue pool dan juga laluan River of Life yang menyambungkan Sungai Kelang sehingga ke sini. Jadi, sejak dahulu lagi, Masjid Jamek telah menjadi tunjang untuk merapatkan ukhuwah di antara masyarakat di sekitar Kuala Lumpur. Jadi, Masjid Jamek ini telah menjadi keperluan rohani penduduk Kuala Lumpur untuk saling mengenali antara satu sama lain. Contohnya, masa melakukan ibadah, kita dapat mengenali orang-orang di sekitar kita semasa melakukan solat, semasa makan bersama-sama ataupun semasa mengaji. Jadi ini dapat memupuk semangat perpaduan di antara penduduk-penduduk di sekitar Kuala Lumpur. Jadi korang jangan lupa untuk datang ke masjid ini. Jika kita amati dengan lebih dekat pada lantai dan tiang-tiang di sini, corak bata merah dan putih ini dipanggil sebagai jalur bacon. Jalur bacon adalah satu teknik di mana seni bina klasikal British yang digabungkan secara harmoni dengan seni bina Mughal dari India dan Moorish dari India Utara oleh arkitek terkenal iaitu Arthur Benison Hubbard. Bentuk cantik ini bukan sekadar hiasan kosmetik yang ingin kelihatan cantik di lensa kamera, tetapi ia direka secara genius untuk memaksimumkan pengudaraan semula jadi. Kita bayangkan pada tahun 1909, para jemaah di sini sudah boleh beribadah dengan selesa dan tenang. Kerana itulah kita perlu menjaga setiap inci batu dan seni bina di sini bagi memudahkan para jemaah beribadah dengan tenang dan mengekalkan khazanah sejarah tempatan ini. Okey, untuk pengetahuan korang, kos pembinaan Masjid Jamek ini adalah sebanyak 33,538 straight dolar pada ketika itu. Jika kita convert dengan mata wang sekarang adalah sebanyak 133,000 lebih sedemikian. Jika kita lihat, mungkin kita boleh katakan harga itu adalah rendah, manakala ketika abad ke-20 dengan kos yang sedemikian itu merupakan kos yang sangat besar. Untuk pengetahuan korang, sumber wang yang dikutip bukan sahaja daripada satu dana sahaja, tetapi meliputi daripada kutipan derma daripada umat Islam, Sultan Selangor dan juga Kerajaan Negeri Selangor.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama Encik Sad, merupakan salah seorang pemandu pelancong di Masjid Jamek. Okey, Encik boleh kenal diri sikit? Betul. So nama saya Seth, 35 tahun dan seorang daripada pemandu pelancong di sini. Dan pelancong masa untuk dia melawat adalah mula daripada pukul 10 pagi sampai pukul 12.30. Lepas tu tutup, lepas tu buka balik pukul 2 sampai pukul 2.30 sampai pukul 4. Jadi bila pelancong datang, kita beritahu sikit berkenaan dengan apa tu sejarah masjid ni. Okay? So sejarah masjid ni kita cakap dengan orang yang masjid ni umur dia dalam 115-116 tahun dan direka bentuk oleh arkitek dari orang British. Dan masjid ni dia telah dibina antara dua sungai Gombak dengan Sungai Kelang. Okay, so Kuala Lumpur sebenarnya mula daripada daerah masjid ni. Pasal nama dia Kuala. So bila dua sungai bertemu, kawasan yang antara tu dia namakan Kuala kan. Dan kenapa lumpur? Sebab dekat dengan sungai lah, mesti berlumpur. Dan lagi satu tempat ni dulu adalah lumbung biji timah. Okay, so bila kita korek biji timah, air yang bersumber kan, lumpur banyak lah. So dia namakan Kuala Lumpur. Okay, so itu nama lumpur asalnya lah. Now, dan satu lagi, tempat ni diadakan masjid yang ada sekarang ni. Dulu dia ada masjid kayu tau. Kayu je. Dibuat oleh orang Indonesia, bangsa Rawa. Right? So dia buat masjid ni, tapi bila kemudiannya, kerana kalau kita tengok Sultan Abdul Samad, bangunan Sultan Abdul Samad yang depan Padang Merdeka tu, itu pun sama juga, dia punya arkitek yang sama yang mereka bentuk masjid ni. Saya ada terbaca tentang kontraktor yang buat ni. Kontraktor dia nama Toke Chong Sina. Ya, Cina. Sini Dari Cina, betul. Dan ada juga harga dia masa tu lah. Of course dia punya currency, dia punya mata wang lain lah. 33,000 kurang 40,000. Tapi kalau kita convert sekarang, entah 2-3 million tak. dengan harga inflasi. Dan tak mata wang sekarang ni. Okay. So dulu, di bangunan Sultan Abdul Samad tu dulu adalah headquarters British. Right? Tapi itulah bila dia orang ada governor, ada apa semua kan, dia ada pengtabir dia. Tapi kebanyakan pekerja orang Islam. Right? So, jadi bila hari Jumaat kan, masjid yang papan tu dah kecil kan, tak muat. So dia adakan Dia wujudkan masjid ni. Jadi dia orang daripada hari Jumaat dia datang sini dan selesai untuk solat Jumaat. Okay? Pakcik, saya nak tanya, masjid ni bermula daripada bahagian ni saja ataupun memang daripada dulu ada bahagian luar? Yang Dewan Salat ni original. Okay. Yang belakang kita ni, yang belakang kita ni, itu pun original. Dulu tak ada ini atap. Sekarang dia tahu kan atap. Jadi itu original. Dan kita nak tahu original tu tidak, tengok dia punya batu. Batu yang nampak tu, batu dia macam orange tower orange, light orange. Pakai batu-batu orange. Tak, warna nampak tak? Light orange. Dan kalau kita tengok bangunan yang sebelah kiri kita dengan belah kanan, merah. Tu bangunan tu asalnya lah. Bukan. Yang merah tu tambah. Bukan original. Kira yang warna tu yang dia panggil orange muda kan? Orang muda.
Itu original. Dan juga batu-batu yang keliling bangun masjid ni, kalau kita nampak dia oren cair, itu original. Kira yang ruang solat belah sana itu yang Kemudian kemudian tahun 80 rasa saya betul lah. Kemudian atau 80 betul lah. Kemudian pasal lagi jemaah dah 5,000 dalam ni. oh ramai juga kat sini. Kalau luar tu lah. Kan? Mana yang kosong ada lah orang. Ini 300 je boleh muat. Okey, Encik, saya nak tanya satu soalan daripada Encik. Berapa lama Encik sudah berkhidmat di sini dan apa pengalaman yang menarik semasa Encik di dalam Okay. So sebelum kita diluluskan untuk menjadi pemandu pelancong sini, kita kena ada kursus dan ada peperiksaan apa semua. Jadi adalah dia punya SOP dia yang kita kena ikut lah. Skrip kita pun kena ikut juga apa yang kita patut kata, apa yang tak patut kita katakan. Dan tapi pada asasnya bila kita cerita pasal masjid ni, kita cerita pasal itulah jadi yang saya cakap tadi pasal apa orang Islam buat, apa orang Islam percaya, kan? Basic je lah. Bukan kita nak dakwah sangat kan. Tak boleh nanti dia lari. bagi tahu secara surface. Exactly. Jadi dia orang tak takut sangat kan. Dia cakap dengan kawan dia nanti apa semua kan, dia susah datang masjid kan. Ini dia nak apa ni, nak convert kita Islam apa semua kan. So kita cair-cairkan je lah. So yang saya dah dalam setahun setengah itulah. Setahun setengah. Bagus jugalah. Ada yang tadi yang abang tu dia dah 10 tahun tu. Kita punya koordinator Haji Hafiz. Dia jadi koordinator. So dalam 1.5 tahun ni saya dah saksikan 4 ke 5 syahadah. dalam masa 1 tahun lebih ni. Ya, 4 syahadah. Yang latest satu perempuan 18 tahun daripada Paris, France. Sini. Paris, France. Dia datang sini, kita syahadah, dan kita bawa dia ke pejabat agama untuk didaftar dan kasih dia sertifikat apa semua. Itu yang latest lah. Sebelum tu ada daripada mana? China. Dia bukan Chinese. Dia kerja kat China. So dia tu, lepas tu ada satu lagi orang Filipino. Datang sini, saya masa tu dekat depan gate tu. Lalu dia datang aja, brother, come Muslim. Masa kita syahadah dia lah. Kebanyakan yang mengucap syahadah dekat sini memang asalnya diorang dah lama mengenali Islam ataupun baru mengenali Islam semasa datang. Ada yang dah tahu sedikit-sedikit tentang Islam, tapi bila dia nak buat syahadah dekat Kuala Lumpur, Malaysia. Ada satu daripada Switzerland, ada satu perempuan. Dia cakap dia nak pergi Indonesia, tapi dia cakap dekat Malaysia lebih bagus. So dia tadi macam dia cakap lah, dia orang dah ada study apa semua kan. Tapi biasanya dia nak syahadah dekat Malaysia. Diorang memang khususkan nak syahadah di Masjid Jami' Abdul Samad. Dia macam ni lah. Dia kadang-kadang dia pergi Masjid Negara. Negara. Tu. So yang ini yang kita dapat ni, dia datang sini. Dia datang sini, because bukan dekat sini tengah KL ni kan, commercial KL kan dia. So dia datang kat sini. Lepas tu daripada lagi 2-3 orang yang kita, perempuan pun ada, lelaki pun ada. Itulah, itu yang kita rasa syok lah. Kita nak teruskan saja lah kan. So tapi itulah kebanyakan kita tengok
ramai yang tak tahu. Ramai yang tak tahu pasal Islam. So bila kita cakap, for example lah, pasal dia orang kadang-kadang kita dia fikir ni Islam ni dia nak tekan orang perempuan kan. So bila itu kita masukkan sikit lah ciri-ciri kita punya akhlak. Kita cakap kita hormat ibu, perempuan ibu. Kan Nabi Muhammad ada cakap kan, siapa yang kau patut kasih lepas Allah, lepas Prophet, mak kau. Lepas tu siapa lagi orang tu tanya? Lepas tu Prophet, ibu kau 2 kali, ibu kau 3 kali. Lepas tu baru bapak kau. So dari situ dia hopefully lah, dia pasal orang bagan kadang-kadang dia fikir orang perempuan ni bila dia pakai tudung ni macam kita tekan dia kan, kita paksa dia, Kongkong dia. kongkong dia. Jadi kita dari apa yang kata orang, kita secara tak terus lah, secara tak direct kita educate dia orang. Educate dia orang, kita expose dia orang. Apa ni, lepas tu kalau kita kahwin kan, kita kahwin, perempuan tu makan kena, rumah kena, kan, semua kita kena, orang lelaki kena. Mana kita hormat orang perempuan tu kan. Kita jaga. Kita jaga. Kalau dia ada gaji tak boleh kasih kau. Kan? So kita itulah, kita selit-selitkan lah kita punya akhlak. Ya, ada lebih question. Okey. Terima kasih Encik Sek atas perkongsian kita tadi. Saya harap Encik Sek seronok dengan pertemuan kami. Amin. Okey, saya doakan Encik Sek dimurahkan rezeki dan panjang umur. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, sekian saja daripada kumpulan kami. Kami harap video kami ni dapat membantu semua rakan-rakan untuk datang ke masjid ini, bukan sahaja untuk beribadah tetapi untuk melancong mencari maklumat tentang sejarah negara kita. Sekian, terima kasih.